Apa khabar semuanya? Okey geng, hari ni kita di Pantai 7. Saya baru bangun tidur. Semalam pukul 4 tak boleh bangun tidur geng. Macam ada hantu. Tak ada lah. Mungkin musang kot. Okey geng, inilah Pantai 7 Tumpat. Resort ni saya tak boleh bagi tahu lah. Nanti kita tengok lah ujung-ujung. Tapi tempat ni okey lah. RM140 geng. Disebabkan saya 4-5 orang tadi, saya terpaksa bayar ekstra. Dekat sini untuk yang low budget boleh datang. Suasana dia macam resort. Ada swimming pool, ada tepi laut. Dan juga jika kita makan durian, boleh makan dekat pondok ni. Okey, bercerita pasal Kelantan ni. Sini durian high class tau. Durian kunyit ni kalau dekat negeri Perak ke Selangor ke, harganya mahal. Sekilo RM26. Okey gang, dekat sini rasa macam resort lah. Walaupun resort ni dia masih dikatakan kampung-kampung, tapi boleh lah rasa macam resort kat Langkawi geng. Ini dekat Pantai 7 Tumpat. Dekat sini saya dapat tilap ekstra geng, tambah RM20 geng. Okey geng, ni belakang resort ni. Untuk yang suka bercinta, beromen, malam-malam boleh pergi ke pantai, tak ada siapa kacau. Tapi dekat sini banyak musang geng. Sebab malam tadi musang kacau. Saya tidur, musang bunyi gedegung-gedegung. Tak tahulah hantu ke musang. Mampus lah. Okey, dekat sini anda boleh bawa daging-daging untuk barbecue. Di sini juga anda boleh bawa girlfriend ataupun janda jika anda mampu menanggung dosa. Okey guys. Hari ni saya tengok ada budak main itu bot luncur. Laut sini dalam guys. Tapi budak-budak sini semua handal. Okey geng, kalau anda tak nak tidur resort macam saya ni, anda boleh tidur di homestay second class ataupun upper class. Tapi biasanya homestay dekat Kelantan ni upper class lah. Ni dulu pantai ni kosong geng. Resort ni masa saya datang dulu pun kecil je, sekarang dah besar. Selain bawa girlfriend, dekat sini anda boleh memancing ikan. Ni kawasan belakang dia. Dengan bajet RM140 ataupun RM180, anda akan menikmati suasana seperti di Langkawi. Walaupun dekat sini tak setaraf dengan Langkawi, tapi macam orang asli cakap lah, dekat sini boleh lah. Okey guys, saya nak gerak. Perut sakit geng. Dekat sini sebabkan makanan murah, perut selalu sakit geng, mau berak. Kalau anda datang Kelantan, jangan makan banyak-banyak, makan sikit saja. Sebab sini makanan terlalu banyak. Kucing kat sini pun gemuk-gemuk. Ini belakang resort ni. Anda tengok sendirilah di akhir nanti. Saya malas nak sebut nama resort ni, nanti kena denda. Tak baik remote. Okey geng. Okey, dekat Kelantan bapuk-bapuk tak boleh cari makan ya. Kat sini semua orang kena pakai tudung. Okey, kita gerak. Saya nak pergi bilik saya. Macam ni lah resort. Okey geng, dekat sini kalau anda tak mau tidur, anda boleh bawa anak mandi, bayar RM5 hingga RM10 saja. Dan jangan kencing dan berak dalam ini swimming pool. Ini orang pas punya ni. Okey geng. Inilah resort saya cakap tu. Okey geng, tapi malam takut sikit lah. Malam sangat gelap geng, musang banyak. Okey geng, saya nak gerak ni. Kita nak gerak. Kita nak pergi ke satu tempat lagi. Itu di daerah Tumpat. Suasana macam dekat Indonesia, Bali. Ni projek banyak geng. Pantai 7 dah tak macam dulu geng. Semua dah ada pagar geng. Pas nak buat projek resort. Okey geng. Ni semua orang pergi mancing ikan lah. Tapi sini laut tak boleh mandi geng. Dalam.
Apa ni? Babi dia. Hon orang pula. Apalah orang kampung bawa motor, bawa kereta. Sikit-sikit nak hon. Okey, geng. Sekarang ni Pantai 7 semua dah buat resort, geng. Sikit hari semua kena bayar, geng. Mungkin akan jadi pantai di Langkawi, semua kena bayar. Tak lama lagi harga pun tak dapat dah 100. Mungkin akan naik harga 200-300. Okey, geng, datanglah sebelum pantai-pantai ni jadi tempat macam Langkawi. Datang cepat. Nanti anda tak boleh masuk tempat ni, anda akan mengamuk. Tak lama lagi semua barang akan naik. Ini rumah-rumah penduduk lah. Ini semua orang PAS ni, orang PAS. Mereka dapat lot ni. Tak tahulah dia geran tidak. Kalau kat KL dah kena pecah ni. Tengok, lori lagi. Ni semua lah. Okey, geng. Apa pun, tak lama lagi semua barang harga naik. Nasib engkau lah. Inilah tempat saya tidur tu. Okey, pada saya tempat ni lulus. Biasalah. Bumi Putra punya kan, lulus dah. Nak bagi bintang tak boleh lah, saya rasa. Okey, geng. Berjumpa di tempat lagi. Bye-bye.